Orang tanya dengan saya, dia kata sekarang ni sebab kenderaan dah banyak. Betul. Berbeza dengan dulu dan sekarang. Betul. Dan kita tahu bila pergi ke mana-mana shopping kompleks dan sebagainya, ruang untuk letak kenderaan tu terhad. Kadang-kadang sekarang ni dah ada dia punya bilangan, sini full, kat sana ada berapa lagi kan. Okey, ini macam mana ni Prof? Dia kata kalau kita nak letak kenderaan, sekarang ni ada orang dia cop tempat tu. Dia datang, dia letak, tak kisahlah kakak dia ke mak ke, pergi cucuk kat sebelah sana. Pergi halang, tiba-tiba kenderaan ni lalu. Dia kata, saya nak masuk ni. Tak, saya cop untuk yang kereta tu. Ini macam mana? Ada ke undang-undang yang membenarkan ataupun bagaimana? Macam booking lah. Booking. Booking immediate. Sebenarnya tak boleh. Sebab dia open to everyone. Okey. Tetapi kena tahu tempat tu adalah tempat yang dikategorikan tempat yang betul. Okey. Mengikut undang-undang. Jangan ada dipanggilkan line kuning atau line putih nak booking, tak boleh. Okey. Itu tak boleh. Itu salah dari segi undang-undang. Tapi walau bagaimanapun yang sediakan kotak-kotak tu yang sebenarnya bukan tercatat nombor. Yang mana tercatat nombor tu dia adalah bayaran bulanan yang telah dimaktubkan oleh local authority. Okey. Sebab semua tempat tu adalah dimiliki oleh local authority. Bukan pada dasar pada yang pembuat dasar macam kita head office. JPJ dia tidak ada kena. Jadi semua local authority. Dan JKR pun dia buat je jalan. Jadi hak yang berkuasa tu adalah local authority. Dan kawasan-kawasan tertentu. Itu sebab kalau katakan JPJ Johor nak kata dengan JPJ Perak, dia berbeza. Ada yang sendiri dia punya style. Tapi sebenarnya satu. Terserupa juga macam JKR kawasan Kuala Lumpur dengan JKR Seremban. Nama aja sama. Tapi dia dekat sana ada dia punya cara, dekat sana dekat sini. Tetapi dalam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memang dia punya lah. Kawasan rumah ke, kawasan luar rumah ke, kawasan tepi jalan ke, memang dia punya. Itu yang kalau tak bayar kena compound. Itu yang dipanggilkan dalam kawasan authority dia punya federal territory. Itu je beza dia. Jadi bukan untuk booking, tapi kita sebagai pemandu kalau dia dah datang, alah kenapa tak bagi je lah. Tempat lain pun ada. Tapi sikap orang Malaysia ni saya perhatikan dekat masjid ke, dekat kalau boleh dia nak bawa kereta parking depan pintu. Motor ke kereta. Kadang-kadang kalau boleh nak paling dekat, suruh macam dia nak beli buah. Nak beli buah. Kalau boleh dia lagi dalam kereta je nak tunjuk lah RM5 dia tu. Ada kawan beli RM10 pun jalan kaki. Tapi dia dalam kereta beli kopi besar RM5, RM2. Jadi kena ubah secara ni sepatutnya. Keselamatan itu diutamakan. Lagi teruk yang saya tengok dekat masjid kan, tempat yang jauh sikit tu bukan main kosong parking. Tapi kenapa nak parking yang menyusahkan orang lain? Kenapa sifat seperti ni ada? Sepatutnya kita dah tempat disediakan, kita ikutlah. Jauh pun tak apa. Jalan kaki tu kan exercise. Kan kita jaga kesihatan. Maknanya Prof sekarang ni tak ada undang-undang lagi yang katanya kalau dah booking tempat tu dia tak akan kena undang-undang ke apa? Tak ada lagi. Kecuali dia tu local authority dah khaskan. Dia akan tulis nombor plate kereta ataupun dia tulis. Maknanya kalau kita pergi mana-mana ruang parkir yang memang bebas, tiba-tiba orang tu cop, kita saya dah datang, saya perlu undur, saya undur lah. Kena kateri pula nanti. Bila you pergi, kereta you jadi bangsa. Dia pancikkan tayar lah. Manusia ni sifat dia macam gini. Serupa juga macam saya. Saya hari ni saya last day. Saya last day hari ni. Besok pagi saya dapat lagi surat terbang. Surat layang. Alamat ke sana. Baik, kita akan bersama